Baiklah, selamat pagi kepada saya ucapkan kepada Puan Citra sebagai penilai bagi subjek bagi kursus PKK 3433. Saya Haris Syafiq bin Kifli dari kelas Dharma 7 akan membentangkan tentang hasil produk inovasi bahan bantu mengajar BBM bagi subjek matematik dalam pendidikan awal kanak-kanak. Jadi antara tujuan utamanya adalah untuk kita merapatkan jurang antara matematik, abstrak dan kefahaman konkret melalui pendekatan pelbagai deria. Bila kita nak ajar matematik awal ni bukan sekadar mengira, kita ada mengelaskan, kita kena lihat, kita kena asingkan dia, kita kena tambah dia, kita kena tolak dia. Ada macam-macam cara untuk kita ajar matematik. Jadi slide ini disediakan oleh saya Haris Syafiq bin Kifli dan penilai saya adalah Puan Citra anak perempuan Batu Malai, dan modul yang ini adalah untuk PKK 3433. Okey, baik. Untuk seterusnya, okey, kreativiti sebagai pemangkin pembelajaran bermakna. Jadi dalam kerangka kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB ni, kanak-kanak ni perlu meneroka idea secara bebas. Jadi inovasi Matchbox dan Magic Paper ni mengintegrasikan elemen 2D dan 3D untuk menukar pengalaman visual kepada aplikasi praktikal. Jadi benda ni adalah untuk kita pastikan perkembangan matematik dan kreativiti ni dapat mencapai tahap optimum bagi seorang kanak-kanak. Jadi pembentukan pembinaan sesebuah BBM yang bertujuan untuk memantapkan lagi perkembangan matematik dan kreativiti secara sekaligus untuk kita dapatkan perkembangan kanak-kanak secara yang optimum. Jadi untuk slide seterusnya, kita ada kemahiran matematik KF. Okey, kita ada KF 1.1 iaitu memadai, membanding dan mengecam nombor serta bentuk tipe sekitaran. Contohnya, kita tengok bentuk TV ni apa? Segi 4 tepat. Jadinya dalam masa kita bagi modul 2D, kita bagi tunjuk gambar 2D bentuk segi 4 tepat, dan kita bagi contoh secara tak langsung. Contoh televisyen ini berbentuk segi 4 tepat, papan putih berbentuk segi 4 tepat. Okey, jadi objektif produk ni adalah yang utamanya adalah untuk kita memahami konsep dan kuantiti secara konkret dan interaktif. Secara kuantiti, secara konkret ni apa? Kita nampak dengan jelas, dan kita boleh ajar kanak-kanak ni untuk mengira, mengelas dengan lebih interaktif, lebih tersusun. So kita ada yang tadi pertama, kemahiran matematik jadi KS 1.1 memadai, membanding dan mengecam nombor serta bentuk di persekitaran. Yang kedua adalah KF 2.1 iaitu menyedari dan menyusun objek mengikut urutan. Contoh daripada kecil ke besar, daripada 1, 2, 3, 4, lepas 4 apa? 5. Macam tu. Seterusnya kita daripada sudut pandang kreativiti dan estetika pula, kita ada KE 1.2. Jadi ini menunjukkan minat terhadap karya seni dengan mengenal warna, tekstur dan bentuk. Macam saya cakap ni, kita kenakan matematik ni bukan sekadar nombor, tetapi juga kita melibatkan dengan bentuk. Jadi apa bahan yang saya buat? Jadi ini adalah saya perkenalkanlah, ini Matchbox dan Magic Paper. Ini di mana Matchbox ni saya ciptakan untuk kanak-kanak belajar menyusun nombor ikut urutan dan ikut arahan yang diberikan. Okey, jadi macam yang kat sini kita ada lakaran awal. Okey, di mana ini untuk Matchbox. Ada juga video saya ceritakan sebentar nanti. Kita menggunakan kotak. Kita guna tekit. Tekit ni dia macam tanah liat yang boleh melekat, yang fabricator tu. Kita ada juga guna kertas laminate dan kertas berlaminasi, dan juga kita ada pakai, kita tak gunakan banyak
modal, kita tak gunakan banyak kos untuk menghasilkan BBM ni, sebab kita guna apa yang ada, apa yang sedia ada. Contohnya kotak terpakai, dan juga kertas-kertas terpakai kita print semula, print nombor, dan kita guna kertas laminasi yang lama, yang orang tak guna. Okey, jadi standard pelajaran macam yang dah kita terangkan tadi, kita ada 1.1, 1.2. Jadi antara objektif dia adalah objektif bahan ini dibina adalah untuk bantu kanak-kanak untuk faham konsep nombor dan kuantitatif. Jadi melalui aktiviti padanan secara kondusif dan interaktif. Jadi kita tengok sebelah ni, konsep kuantiti, iaitu mengira jumlah mengikut nombor di bahagian hadapan kotak. Contohnya bahagian sebelah sini kita ada tertulis nombor 1, maka kadang-kadang akan letakkan nombor 1 sahaja. Jadi bila kita berada ke permukaan yang kedua, kita ada nombor 2. Kadang-kadang perlu mengambil nombor 1 dan 2. 1 dan 2. Okey. Seterusnya kita ada apa ni? Pemesanan bentuk. Ini mengenal pasti dan membezakan pelbagai bentuk geometri. Ini kita gunakan pada magic paper. Saya sediakan lukisan putus-putus dan saya minta untuk murid tiru, untuk murid prasekolah ni tiru, dan mereka buat dengan kefahaman mereka sendiri selepas tu. Jadi kita boleh nampak di situ sama ada mereka faham atau tidak bentuk, mereka dapat kenal atau tidak nama bentuk dengan bentuk yang mereka yang timbul dalam kepala mereka. Okey. Seterusnya, interaksi konkret. Elemen 2D dan 3D yang membolehkan manipulasi fizikal secara langsung. Maksudnya di sini kanak-kanak ni dia boleh faham segi, contoh katakan pasal bentuk ni, berkenaan dengan bentuk, kita tunjuk bentuk segitiga. Mereka bukan hanya tahu bentuk 2D, 2 dimensi, mereka juga tahu bentuk 3 dimensi. Dan apabila kita minta contoh, mereka boleh beri jawapan-jawapan yang munasabah, yang seperti okey, cuba bagi cikgu contoh untuk segitiga. Segitiga kalau 3D, so sama dengan piramid. Okey, jadi untuk slide yang seterusnya, pendekatan rangsangan 3 dia. Okey, kan? Yang pertama kita ada melihat, visualize, memproses elemen 2D dan 3D, pengecaman warna hijau yang kontras dan susunan bentuk atau nombor secara visual. Jadinya di sini kanak-kanak ni bila yang pertama sekali kita dah sebagai seorang manusia yang sempurna. Okey, mereka akan, benda pertama adalah apa yang dilihat. Jadi kanak-kanak ni akan lihat fizikal keadaan kotak tersebut, dan juga keliling kotak tersebut terdapat nombor, dan mereka mula menganalisis, mula proses elemen-elemen 2D dan 3D untuk mereka teruskan dengan tugasan seterusnya. Yang seterusnya apa? Mendengar, auditory. Ini respon kepada arahan suara, mendengar sebutan nombor dan bentuk oleh guru serta menyebutnya semula secara lisan, ini echoing, di mana saya sebagai guru memberikan arahan. Kanak-kanak ni menggunakan rangsangan pendengaran untuk mendengar arahan daripada saya dan memulakan permainan. Seterusnya kita ada apa? Menyentuh tile, di mana manipulasi bahan konkret, di mana kanak-kanak ni dapat merasai tekstur cardboard ataupun kotak dan menggunakan motor halus untuk menekan pelekat, tekik dan pita pelekat. Jadinya kadang-kadang pada nombor kecil yang kita sediakan tu dah tersedia tekik, jadi ini macam pelekat. Jadi kadang-kadang menggunakan motor halus untuk melekatkan nombor tersebut mengikut nombor besar yang tertera di hadapan. Okey, untuk yang seterusnya, ROI tinggi untuk pembelajaran. Jadi ini adalah jumlah kos yang saya gunakan untuk membentuk bahan bentuk mengajar saya, ini magic paper dan matchbox. Ini kotak 1 unit, saya dapatkan kotak yang terpakai. Seterusnya kertas A4 1 unit RM5.60.
Gunting 1 unit RM2.50, RM2.50, double sided tape 1 unit RM1.60, tekik sticky 1 unit RM7.80. Jadi jumlah keseluruhannya adalah cuma RM17.50 untuk bahan bantu mengajar saya. Jadi apa yang saya pakai adalah bahan terpakai dan kos rendah, tapi bahan bantu mengajar saya ini boleh bagi impak yang maksimum sebagai bahan bantu mengajar BBM dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, jadi rangka tindakan pembinaan. Okey, secara mudah kita ada 3 proses yang agak berat sebenarnya di sini. Ini yang pertama, kita mengecat seburan cat hijau secara rata di sekeliling permukaan kotak sebagai warna dasar. Nanti sebentar saya akan sediakan video di mana saya telah siapkan bahan bantu mengajar saya. Dan untuk proses seterusnya adalah memotong nombor bersaiz kecil yang telah dilaminasi dan diasingkan mengikut jumlah sasaran. Saya ambil nombor 1 sampai 5. Akhirnya ada banyak juga nombor. Bahagian 1, 1. Bahagian 2 ada 1 dan 2. Bahagian 3 ada 1, 2 dan 3. Bahagian 4 ada 1, 2, 3, 4. Bahagian yang kelima ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, seterusnya sekali kita melekat. Apabila kita 2 muka double sided tape ni untuk nombor besar, aplikasikan kita 2 muka ni double sided tape ni untuk nombor besar. Maksudnya lekatan secara kekal, dan pelekat teknik untuk nombor kecil yang boleh dimanipulasi, yang boleh diubah. Seterusnya, fasa pengujian klinikal maklum balas bilik darjah bahagian 1. Jadi sesi pengendalian objek, tindakan saya adalah guru mendemonstrasikan perkaitan visual kanak-kanak. Hasilnya kanak-kanak dapat memahami arahan melekatkan kepingan nombor kecil bersebelahan kepingan nombor besar mengikut kuantiti. Jadi aktiviti menyusun nombor, tindakannya adalah pemahaman urutan linear secara urutan. Hasilnya kanak-kanak pun berjaya menyusun ciri nombor besar kecil, contoh 1 hingga 5 dengan urutan yang betul. Jadi saya telah melakukan uji kaji terhadap seorang kanak-kanak prasekolah bintang yang bernama Amanda. Cuba saya akan sertakan di dalam video selepas ini. Fasa pengujian klinikal maklum balas bilik darjah bahagian 2. Ini memadan dan melekat. Tindakan menggunakan motor halus. Ini tangan, penggunaan jari-jari. Jadi kan hasilnya kanak-kanak menggunakan teknik untuk memadan dan menampal kepingan nombor-nombor kecil ini terus pada kotak manipulasi. Jadi untuk yang seterusnya adalah melukis bentuk dan benda ini pada magic paper. Tindakannya peniruan visual tracing, di mana saya telah menyediakan garis putus-putus yang membentukkan bentuk yang dinyatakan. Contoh segitiga ada garis putus-putus dan kanak-kanak perlu menyambungkan dia, dan seterusnya mereka melukis sendiri mengikut kefahaman mereka. Hasilnya menyambung garis putus-putus untuk melukis bentuk, disusuli dengan penilaian desain mengira jumlah keseluruhan bagi memastikan ketepatan konsep. Baik, untuk yang seterusnya, manual pendidik, persediaan dan keterlibatan. Langkah pertama adalah set induksi. Yang pertama ialah set induksi. Tarik tumpuan visual, tunjukkan kotak, perkenalkan nombor dasar dan rangsang di sensor ini. Contoh, ini nombor berapa? Awak tahu tak ni nombor berapa? Jadi kita akan buat set induksi seperti nyanyian sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bagi mereka selesa untuk berkenalan dengan nombor. Langkah kedua adalah membuka kotak, iaitu eksplorasi, di mana kita mengaktifkan diri sentuh kanak-kanak. Jadi murid ini boleh mengambil nombor, mereka cari sendiri nombor dan menyusun secara tertib dan menyebut urutan nombor secara jelas dan kuat. Langkah yang ketiga ialah kanak-kanak membilang objek bimbingan linear, iaitu murid mengira satu persatu nombor dari dalam kotak. Contoh sebut 1, 2, 3. Jika nombor besar yang tertera pada kotak itu adalah 3. Okey, baik.
Seterusnya, pengukuhan dan penilaian akhir untuk manual pendidik. Yang tadilah kita sambung. Yang keempat adalah melukis dan menyambung. Peralihan pada pratulisan. Ini murid menyambung garis putus-putus, meniru bentuk dan melafazkan nama bentuk tersebut. Langkah kelima ialah pengukuhan. Variasi arahan, minta murid untuk susun semula urutan 1 hingga 5 atau mencari nombor spesifik untuk kita uji kefahaman konsep secara rawat pada kanak-kanak ni. Jadi langkah ke-6, kita ada penilaian kefahaman. Ini sesi refleksi. Guru saya sendiri menyiasat secara lisan mengenai nombor dan bentuk serta memberikan ujian sokongan sekiranya kanak-kanak berjaya menjawab sebagai motivasi penutup. Jadi mereka tak berjaya, kita akan bantu sampai mereka berjaya. Refleksi diagnostik nilainya. Jadi antara kekuatan bahan bantu mengajar saya adalah pembelajaran secara konkret dan hands on secara berdepan. Jadi rangsangan motor halus, terdapat rangsangan motor halus ini memasang dan mencabut plakat. Kos penghasilan juga sangat rendah dan mesra alam, memenuhi standard KF dan KE dalam kurikulum prasekolah. Jadinya bahan bantu mengajar saya agak mudah untuk diminat dan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapati dan tidak menggunakan kos yang terlalu mahal. Tetapi ada juga kelemahannya yang telah saya kenal pasti adalah antaranya cardboard ataupun kotak yang nipis menjadikan rapuh dan mudah rosak. Maksudnya ia mudah dibuat tapi ia tidak boleh bertahan terlalu lama untuk jangka masa yang lama. Seterusnya, ruang fizikal kotak yang terhad mengekang kebebasan bermain. Maksudnya di sini saya perlu menambah lagi variasi permainan agar ia jadi lebih seronok, lebih menarik untuk kanak-kanak gunakan untuk bermain sambil belajar. Jadi sebenarnya fokus terhad kepada asas membilang, kurang cabaran aras tinggi. Maksudnya nombor yang saya sediakan mungkin 1 sampai 5 sahaja. Saya sediakan nombor 1 sampai 5 sahaja. Sedangkan mungkin ada juga yang boleh ke nombor yang seterusnya lagi. Yang terakhir adalah risiko yang mungkin membosankan jika terdapat pengulangan aktiviti yang sama. Saya cakap tadi mungkin aktivitinya terlalu, ada kanak-kanak yang dah lebih pandai, lebih tahu, mereka akan merasakan permainan ni bosan cikgu. Jadi saya perlu menyediakan lagi, pelbagaikan lagi permainan supaya objektif pembelajaran ketika itu berjaya dicapai. Jadi evolusi produk cadangan penambahbaikan. Yang pertama adalah naik taraf struktur, gantikan cardboard nipis dengan kotak plastik yang teguh ataupun cardboard industri tebal untuk ketahanan jangka masa panjang. Jadi saya boleh guna bahan bantu mengajar saya, jika saya tambah baik, ia boleh digunakan untuk jangka masa panjang dan boleh disimpan lebih lama. Seterusnya adalah skala kesukaran matematis. Ini modul tambahan untuk operasi tambah dan tolak dalam lingkungan 10 bagi mengatasi isu batasan kognitif asas. Maksudnya kita tidaklah cuma letakkan nombor 1 hingga 5 sahaja. Kita luaskan sedikit skop pemahaman untuk kanak-kanak ni. Seterusnya kita ada peningkatan estetika, iaitu integrasi visual yang lebih kompleks, warna yang lebih mesra, tekstur dan gambar yang menarik untuk mencabar persepsi estetika dan mengekalkan tumpuan kanak-kanak ni. Jadi seterusnya kita dapat modul kolaboratif, iaitu reka bentuk semula aktiviti untuk menyokong permainan berkumpulan, menukar pembelajaran individu kepada interaksi sosial dinamik, di mana permainan ini bukanlah hanya boleh dimainkan oleh seorang murid sahaja, tetapi ia boleh dimainkan secara berkumpulan. Untuk yang seterusnya, sintesis dengan kreativiti melangkaui kos. Bahan kos rendah sebanyak 17.5%, keterlibatan tektal hands on, pembelajaran bermakna optimum, pedagogi FETB. Jadi matchbox dan magic paper membuktikan bahawa bahan intervensi yang berkesan tidak memerlukan kos yang terlalu tinggi. Apabila manipulasi tektal yang mudah digabungkan dengan sasaran kurikulum yang tepat, ia berupaya menghasilkan pengalaman matematik awal yang paling mendalam, konkret dan bermakna untuk meninggal kanak-kanak yang sedang berkembang.
Jadi kita tidak, bukan kata tidak memerlukan kos yang tinggi untuk menghasilkan bahan baku mengajar yang menarik, yang hebat, yang boleh memberi kefahaman kepada kanak-kanak. Tetapi menggunakan kreativiti yang sedia ada, kita cuba untuk bina bahan bantu mengajar yang jauh lebih menarik, yang tidak memerlukan kos yang terlalu tinggi. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dan puan boleh teruskan dengan video seterusnya, iaitu video simulasi dan video penerangan manual dengan bahan bantu mengajar secara fizikal. Sekian, terima kasih. Apa yang saya akan lakukan hari ini adalah saya akan mempersembahkan bahan bantu mengajar saya, iaitu Matchbox. Secara mudahnya saya ceritakan kata ini secara mudah, pandainya. Okey, jadi secara mudahnya kanak-kanak ini nombor ini akan dicabut. Jadi kanak-kanak akan memadankan dengan bilangan nombor. Okey, contoh ini adalah 1, maka letaknya adalah nombor 1. Bila dah masuk nombor 2, kanak-kanak akan memilih nombor 1 dan 2 untuk dilekatkan. Mereka akan lekatkan 1, 2. Okey, jadi untuk seterusnya 3, kita ada nombor 3. Saya menggunakan sampai nombor 1 hingga 5. Jadi untuk 3, mereka akan mencari nombor 1. Dan ini saya akan mengajar mereka tentang susunan nombor. Maksudnya bermula dengan 1, satu persatu. Kalau kita sebut 3, ada berapa? 1, 2, 3. Okey, jadi 1, 2, 3. Okey. Seterusnya untuk nombor 5, okey, kita ada berapa? 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi saya akan minta kanak-kanak ni untuk susun nombor satu persatu. Jadi apabila mereka faham, mereka akan tahu macam mana kita nak ajar mereka, bagaimana mereka nak mengira dengan betul. Dan seterusnya, ini merupakan aktiviti 1, bahan bantu mengajar 1, dan kertas putih selaku bahan bantu mengajar kedua. Jadi ini saya akan sediakan garis putus-putus, minta kanak-kanak untuk sambungkan dan perkenalkan dengan nama bentuk. Seterusnya saya akan kenalkan bentuk, antaranya 4 bentuk asas. Ini segi 3, segi 4 sama, segi 4 tapat dan juga segi dan bulatan. Jadi gambar yang kedua ni adalah gambar yang hasil daripada kanak-kanak untuk lukis sendiri. Mereka sendiri lukis, ikut tiru, untuk meniru apa yang saya dah bagi draft di sini. Macam ini adalah lukisan daripada pelajar saya, Amanda, anak murid saya, Amanda. Dan ini lukisan awal dia kurang memahami tentang bentuk segi 4 tapat dan akhir sekali bulatan. Okey, jadi saya rasa sekadar itu saja daripada persembahan saya. Sekian, terima kasih. Okey, Amanda, mana sini? Sini. Okey. Amanda pandai kan nombor? Pandai. Tapi tak tahu huruf lagi. Huruf tak apa. Hari ni cikgu nak ajar Amanda nombor je. Boleh? Kita nombor. Okey. Sabar Amanda. Sabar. Kita ni main kat luar dulu. Okey. Jadi kat sini. Kat luar ni. Amanda tengok sini. Nanti kita main sama-sama. Okey. Sekarang ni ada nombor 1, 2. Okey, ni nombor berapa? 3. Okey, 3. Ni nombor 4. Okey, ni nombor ni 5. Okey, pandai. Okey, kalau cikgu cabut semua ni kan? Amanda pilih, Amanda cabut. Okey, cabut satu tak bawa. Okey. Ini dia pakai ni ke? Pakai candy. Tapi ini bukan candy, tak boleh makan. Ini gam. Dia pelekat je. Okey, cuba ni. Okey, cuba ni. Banyak ya? Banyak. Lah seronok Amanda nak main. Batuk.
Semalam dia tak datang sebab dia batuk. Tak sihat? Tak sihat. Okey. Kesian dia. Amanah sihat? Tak tolong aku. Allah, kenapa? Jatuh tadi? Dah. Ni cuba. Empat. Okey, dekat. Pandailah Amanda. Ni cuba sikit. Dua. Lagi. Dua. Okey, okey. Okey, sekarang Amanda nampak kan tadi macam mana yang tersusun kat sini kan? Kita belakang sikit. Okey. Gini. Okey. Itu ambulans. Ambulans. Okey, sekarang ni. Okey. Okey, ni nombor. Okey, Amanda cari nombor 1, letak 1. Okey, dekat. Okey, pandai. Jadi satu tu okey, kalau cikgu ada 3 apple, Amanda nak kena buang berapa untuk jadikan dia 1 apple je? Pandainya Amanda. Okey. Untuk 2. Okey. Tapi Amanda kena ikut urutan tau yang kedua ni. 1, 2. Cari nombor 1. Macam yang cikgu susun tadi. Ni nombor 2. Okey, cari nombor 1. Ni tak payah. Yang ni sebab yang ni 1 je. Ni 2. 2. Kena cari 2 ke 1? Yang ni 1. Ni 2 kan? So dia 1, 2. 2 lagi. Tak. Ni 2 dah. 1 je. Nak nombor 1. Susun. Ni mana dulu? 1 dulu ke 2 dulu? 1. Yang ni tak belakang. Ni tak belakang 1. Jadi 20. 20 kosong. Okey, pandai. Okey. Kalau yang ni, okey, kalau ni tak. Amanda jangan bahaya. Sakit kan? Okey. Okey, ni 1. Okey, kalau yang ni 1, 2. Okey, kalau cikgu bagi nombor 3, kena letak yang mana? 3. Okey. Kena letak 1, 2, 3. Macam tadi. Ikut susunan. Susunan dia macam mana? Dah. Susunan dia macam mana? Nombor apa dulu yang patut kat depan? Okey, pandai. Okey, 2. Okey, lepas tu 3. Pandainya. Pandailah Amanda. Okey, kita cuba lagi Amanda, kita cuba lagi. Ini Amanda. Ni nombor 4. Okey, nombor 4. Okey. Ikut susunan cikgu ajar tadi. Yang 4 dulu. Tak. Dia 1 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ni cari 5. 5 tak payah lagi. 5 belum lagi. 5 tak payah lagi. 1, 2, 3, 4. 4 lagi. 4 dah ada. 4 dah ada sayang. Lepas tu apa? 1, 2, 3. 3. Cari 3. Ada 3. Okey. 1 pula. 1. Okey, lagi lepas 1 apa? Lepas 1. Lepas 1. Lepas 1. Lepas 1, 2 Amanda. 2. Lepas 1, 2. Mana nombor 2? 2. Okey, Amanda susun daripada 1 sampai 4. Okey. Okey, 2. Itu nombor apa? Okey. 2, 3. Pandai Amanda, ya Allah. Okey, last. Last Dalamnya ada apa? dalam ni nanti nak minta Amanda lukis. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. 6 tak ada. Ni nombor apa? 5. So dia sampai 5 je. Susun 1 sampai 5. 1, Okey. 1, 2. Okey, pandai. 3, 4. Tak boleh. 3. Okey. Okey, satu lagi. Okey. Pandainya, ya Allah. Okey, sebab Amanda nak lukis. Okey. Amanda reti tak lukis bentuk? Biasa. Okey, kalau cikgu colour tak ada. Amanda ada colour ke?
tu banyak. Okey, tak apa. Ini kita lukis dulu. Boleh? Okey. Okey. Kita lukis jadi lukis. Sama dah Macam-macam. jangan baring kat sini. Sini kotor. Sekejap Sekejap. Cikgu panggil Cikgu Ifah sekejap Kita ambil gambar. Okey. Amanda tahu okey, jap bagi cikgu tajuk dulu. Tajuk dia. Kan sini. Yes. Lukis apa? Ben? Pandai. Okey. Jadi cikgu tulis kat sini. First, yang pertama sekali Amanda kena lukis bentuk segitiga. Okey, tahu segitiga? Okey. Macam ni. Macam mana? Macam ni. Square. Itu square segi 4 sayang. Okey. Dia macam triangle. Triangle. Paling situ. Okey, cantik. Okey, segi 4 sama. Itu segi 4 tepat. Okey, sini bulatan. Okey. Mana yang okey. Sekarang ni Amanda lukis mana yang Amanda tahu. Okey, boleh. Tapi Satu lagi sikit. Okey. Satu lagi. Dia tengah buat. tapi Amanda dia tahu dah triangle dengan warna-warni tu yang bulat tu. Kita letak tangan dan kita serak air dari warni. Pandai. Amanda pandai. Okey, sekarang ni Amanda lukis sini dulu. Lukis segitiga. Segitiga. Triangle. Yes, triangle. Pandai lah Amanda. Tapi dia boleh buat Okey, dia lebih kurang sama macam A. Tapi kalau dia ke atas. Ke atas. Macam ni. Dipotong. Okey, segi 4 sama tahu? Tak. Segi 4 sama tak tahu? Tak. Segi 4. Square. Square. Cuba lukis. Foot. Okey. Segi 4 tepat. Sini. Okey, duduk sini. Segi 4 tepat tau. Cuba lukis. Lukis segi 4 tepat. Bulat. Bulat lain ni. Bulat. Ini segi 4 tepat. Okey. Okey. Lubang. Ini segi bulat. Bulat apa? Pandai. Okey, kalau cikgu bagi ni. Masih. Main pensel. Okey, cikgu bagi garis putus-putus. Amanda sambung. Boleh? Okey. Ni ke? Hati-hati yang sampai tumpah. Segi 4 sama macam ni Amanda. Tapi ini je. Tu sticky. Pelekat yang Amanda guna buat lekat-lekat tadi. Sticky di dalamnya. Dan ni sticky cikgu beli. Ya. Okey, Amanda sambungkan tau garis-garis putus ni. Boleh? Okey. Kalau Amanda boleh tak main dengan lain? Boleh. Tapi lepas siap dengan cikgu nanti boleh main yang lain. Boleh? Okey, Amanda sini. Amanda. Alamak, motor ni. Ada motor kat tengah jalan ni. Ya, macam sini Amanda. tu? Okey, segi 4 sama macam ni Amanda. Dia sama bentuk dia. Segi 4 tepat ni. Tengok ni. Segi 4 tepat ni dia besar sikit. Kalau ada orang jahat malam-malam Amanda ambil ni.
Tak baik macam tu. Tak baik, kita kena call polis. Ada orang jahat, kita call polis. Tak pun cari. Kalau kita ambil batu ni balik, Boleh tu untuk pertahanan diri, tapi jangan sampai mati. dia sampai batu tu ambil kursi campak. Itu Tu balik kotak tak mati. Kenapa ada nombor? Tak lama. Okey, sini. Nah. Amanda sambungkan gara-gara putus ni. Boleh? Okay, boleh? Okey. Allah. Okey, pandai. Ni segi empat sama dengan ni. Ni nampak ni. Nampak tak peta ni? Ni segi empat sama. Okey, segi empat tepat ni contoh dia kat mana? Dekat sini. Salah ni contoh segi empat tepat. Segi empat tepat nampak. Dia besar lagi. Kalau segi empat sama, ni. Okey. Segi empat tepat. Ni sama ke? Pandainya. Okey. So ni nama dia apa? Nama dia segi empat tepat. Okey, ni segi empat sama. Dia empat yang sama kan. Kalau triangle. Okey, triangle, sambungkan triangle. Okey. Kelihatan. Pandainya Amanda. Yalah, Abang dah tahu macam mana. Kalau dah bagi contoh tu semua dah tahu. Ya ke? Baguslah Amanda. Kalau tak bagi contoh dia tak tahu. Faham. Okey Amanda ni bagus. Okey, jap Amanda, cikgu nak ambil gambar lah. Jap. Okey, Amanda buat macam nak tulis tadi. 1, 2, 3. 3. Okey. Amanda bawa pasang yang ni. Bawa pasang balik semua ni. Tahu. Cabut balik, pasang je tadi. Pasang. Cabut. Angkat je balik macam tadi. Tak tahu. Tak tahu macam mana. Sini ke sini. Yang tu tak payah. Tak payah. Yang ni tak payah. Okey, cabut ni pasang balik kat sini je. Okey. Satu. Okey. Satu. Pandai. Balik. Tu balik. Okey, pandainya Amanda. Dah habis. Nak main dengan Aina? Nak? Okey, boleh. Cikgu Rasi. Ni, Amanda nak main dengan cikgu. Hati-hati Amanda. Jadi